Ain binti Osman. Boleh kongsi tak? Kalau ada definisi Ain, ada tak Ain kat sini? Ain? Hai Ain? Ain ke toilet ke Ain? Ain tak ada ke? Muna? Ain tak dekat bilik ke? Ain tak ada respon. Bagi nama lain lah. Alia. Saya rasa Ain tu dia ada masalah dengan line dia, cikgu. Okey. Dekat rumah ke? Okay. Sekarang ni semua kat rumah ke kat you ke? Semua dekat you. Jadinya kadang line tu ada yang lagging, ada yang jumping macam tu. Minta maaf cikgu. Okey, tak apa. Biasalah tu. Okey, kita cari Haziq. Haziq Afdal. Nama kawan cikgu ni. Afdal. Bodohlah, Ain mana setan? Haziq? Cikgu? Ada Haziq. Okey, Haziq. Boleh kongsi tak macam mana Haziq hafal satu fakta ataupun satu pelajaran bagi Haziq lah untuk senang ingat? Lebih kurang macam tips lah Ya. Cara nak hafal. Tips lah. Contohnya definisi kan. Definisi apa-apa. Sejarah contohnya. Haziq kau siapa? Saya muzik. Muzik. Bukan muzik. Muzik. Kalau muzik bukan. Bukan. Sains. Muzik ke sains? Kau sains lah. Okey. Macam mana Haziq? Kalau satu fakta, satu definisi, macam mana Haziq nak ingat? Okey, kalau macam saya punya jenis study, saya akan tulis banyak kali. Macam buat latihan, melalui latihan jugalah sebenarnya. So melalui latihan tu, bila kita buat banyak kali, dia lebih kurang macam active recall lah dia panggil. Okey, repetition lah. Dia ulang-ulang kan? Repetition lah macam tu. Okey. Okey, terima kasih Haziq. Kongsi tips. Okey. Assalamualaikum. Agak-agak kalau kita repetition tu, kita bosan ke tak bosan? Bosan kan? Okey. Jadi cikgu tanya student cikgu. Idea ni juga kami gabung idea lah. Student cikgu kita. Cikgu, apa kata kita buat inovasi yang masalah tadi dengan lagu? Kita buat hafal definisi fakta sains dengan lagu. Okey. Cikgu dapat idea tu. Kami berbincang lah. Macam mana nak buat lagu? Okay, sedangkan kami ni bukan budak muzik. Suara pun tak sedap. Kan? Okey. Jadi ideanya adalah mengambil lagu yang sedia ada. Okey, lagu yang viral lah. Kata sekarang kan, yang tular, yang viral. Okey. Jadi kami test lah, kami ambil lagu ni. Lagu ada, kami ubah lirik dia. Okey, lagu ada, ubah lirik dia. Jadi dalam proses mencari kesesuaian tu, tak semua lagu kita boleh jadikan dia sebagai lagu pembelajaran lah. Okey, jadi setelah kami kaji lagu yang mana sesuai, lagu yang slow. Contohnya, nak dengar contoh ke? Kalau kena contoh, kena nyanyi pula. Boleh ke? Boleh ni. Suara tak sedap. Okey, contohnya lagu Kaca. Okey, lagu Kaca. Lagi student cikgu ni dia cipta lagu Kaca. Okey, lagu Kaca ni cikgu nyanyi, kamu teka lagu apa ya? Okey. Tak sedap pula nanti. Okey, tak sedap tak apa Kalau sedap cakap, kalau tak sedap senyap. Tak apa cikgu, kita je cikgu. Okey. Lagu dia macam mana? Cikgu dah lupa-lupa, ingatlah lagu dia. Sifat lengai secara kimia, penebat elektrik juga haba, tali air, kaca, jenis Nabila Razali. Kaca silika telapur, soda kapur, kaca borosilikat dan kaca lambem. Itu lagu apa? Nabila Razali cikgu. Tahu cikgu, Nabila Razali. Lagu dia panjang. Jadi setiap lagu, dah ada reply peluang kedua cikgu. Ya betul. Okey. Dan dia setiap lagu tu dia panjang sampai habis.
Maaf, andai ku terluka, terhiris botol kaca soda kapur, sakitimu, sesalku. Maaf, karena aku pun terluka, kena kaca boros silika, makmal, tahan retak dan haba. Setiap lirik tu adalah berkaitan tentang fakta. Kan? Jadi dalam kelas ni nyanyi je lah. Nyanyi-nyanyi dalam exam nyanyi je. Boleh jawab. Boleh Jadi dikit dia, mau je cikgu. ya, sangat berkesan. Macam ada banyak ada lagu. Okey, tu lagu kaca. Lagu Aloy pun ada. Okey, lagu Aloy. Lagu Aloy. Lagu Aloy. Lagu Aloy. Ya, lagu Aloy daripada lagu, cikgu rasa daripada lagu Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza pun ada. Sebab dia buat banyak buat lagu. Dia pun kaji macam mana yang sesuai. Okey, lagu dia Aloy beza dari logam tulen, lebih unsur untuk dicampurkan, berkilat keras tahan kapisan, juga berkilat di permukaan, dulu satu atom saja. Sambung. Tak tahu Dulu cikgu. saiz atom sama, dulu susun teratur saja, dulu logam boleh tempur. Nampak? Setiap tu adalah fakta, tapi dalam lagu. Okey, tapi agak susah nak buat sebab kita nak catchykan dengan lagu tu. Lagu ni dia rap, kan? Ni lagu apa? Tahu tak lagu apa ni? Yang Siti Nurhaliza ni. Tak tahu lirik lah cikgu. Tak tahu lirik. Lirik dia yang sebenar. Pernah dengar cuma tak ingat. Ada dia dengan rap tu yang 2 orang tu. Cikgu pun dah lupa lirik sebenar. Dah buat ni dah lupa. Sebab irama dia macam familiar cikgu. Macam tu lirik dia. Cikgu dah lupa lagu sebenar. Dia kalau budak-budak cikgu pun dia dah lupa. Dia tengok lirik yang telah baru yang pembelajaran tu. Okey, itu rap dia ada rap dia. Okey, nak dilenturkan logam kerana dia ada banyak. Okey. Jadi banyak lagu. Jadi lagu tu kami kaji lah, kaji. Ada juga dia buat lagu-lagu yang hard rock. Dia buat lagu-lagu apa tau. Okay, tapi tak boleh. Sebab dia lirik, sebab perkataan dia kena sebut satu-satu. Okey, jadi apa yang kami buat pada lagu ni, kami buat sesi recording lah, buat rakaman. Rakaman tu panggil budak nasyid. Rakam, buat video lirik. Okey. Lepas tu kami buat perkongsian lah. Perkongsian di grup kimia lah. Jadi inovasi itu bukan saja kami yang guna, bukan saja inovasi yang kami masuk pertandingan, tetapi inovasi yang boleh dikongsi. Itulah inovasi yang baik bagi cikgu. Yang kita buat, kita kongsi dan orang lain boleh guna dengan percuma. Tak perlu kena subscribe ke kena langgan, tak perlu. Okey. Itu antara cikgu rasa inovasi yang seronok lah, yang buat, yang enjoy, yang kita buat bersama-sama student. Ada juga inovasi yang cikgu buat seorang-seorang. Tapi bila buat dengan student lagi seronok. Okey. Itu saja. Okey, maksudnya inovasi lagu ni, ya. Ilham dengan idea tu adakah daripada cikgu je ataupun cikgu tanya pelajar ataupun tanya cikgu-cikgu yang lain macam tu? Okey, sebenarnya kalau kat Malaysia lah, Cikgu Safwan, dia ada buat lagu juga. Tu ilham pada Cikgu Safwan juga. Jadi cikgu dengan Cikgu Safwan dia buat lagu. Dia panggil lagu ni kalau bahasa dia panggil lagu parodi kan. Lagu parodi maksudnya lagu sama lirik ubah. Tapi untuk dari segi kita punya hak cipta tak dapat lah kan, sebab kita ubah lirik saja. Tapi cikgu nak kongsi untuk zaman bermula tahun lepas kan, AI berkembang.
Kan? Sebenarnya nak lagi senang kita boleh buat lagu guna AI. AI. Okey. Sebab masa cikgu bawa lagu ni ke pertandingan, masa tu belum ada AI lagi. Jadi bila juri tu tanya, kita untuk perbaiki inovasi lagu ni, kita boleh cipta lagu sendiri. Jadi kalau lagu sendiri dengan AI lah. Okey. Okey. Soalan tadi. Okey. Soalan tadi Kita teruskan soalan lagi. Okey. Samalah cikgu berbincang dengan student. Tapi idea ni daripada cikgu dulu. Okey. Tapi bila agak sibuk dengan kelas kan. Jadi bila kita nak kuatkan tim tu, kita panggil student ya. Bincang. Jadi ada tak lagu yang Lima cipta? Lima cipta lagu ni. Lagu Seramik. Lima ubah lirik dia. Yang tu student cipta 100%. Bukan cipta lah, lirik dia tu. Lagu Seramik ni diambil daripada lagu lagu apa? Macam lagu Masdu. Bukan Masdu. Kembali lagi di taman. Itu. Oh, tahu macam tu. Dia buat lagu terbaring lagi di taman. Daripada Tengoklah asasnya cikgu ni sporty seramik. Dari bukan logam dan juga bahan bukan organik. Lagu dia panjang. Cikgu share lah lagu-lagu yang student cikgu nyanyi. Okey. Kita bagi kat Alia ke tadi yang kontak cikgu tu. Okey, jadi untuk masa tu video cap dia tak proper lagi lah. Jadi samalah. Inovasi ni dia tak semestinya kita buat satu inovasi, kita buat inovasi yang baru. Tak perlu. Macam ni lagu, kita perbanyakkan balik. Kita buat 2.0, 3.0. Jadi kita kumpulkan. Contohnya inovasi ni cikgu buat ni pada topik 5. Okey, topik 5 tingkatan 4. Semua lagu-lagu ni ada daripada topik 5 tingkatan 4. Jadi nak belajar bab 5 tu, dengar je lagu ni. InsyaAllah boleh jawab soalan. Okey. Jadi kita boleh perbaiki lagi di masa akan datang. Samalah yang cikgu nampak inovasi yang dibuat. Ada cikgu dia buat gaming. Kan, gaming fun start game. Cara bermain mengingat tajuk garam dengan baik. Contoh dia akan perbaiki 2.0, 3.0. Itu lebih baik aku rasa. Berbanding kita buat satu, kita tinggal. Buat yang baru pula. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, daripada penerangan cikgu ni, jelas kita nampak yang inovasi cikgu ni bukannya sekadar teori, tapi dia bagi impak sebenar dekat pembelajaran pelajar. Lagi-lagi macam cikgu cakap lah, bila buat lagu, lagi-lagi orang panggil Gen Z sekarang kan suka kan dengan lagu apa semua. Jadinya dengan irama yang familiar dan sebagainya, senang untuk kita ingat. Lagi-lagi waktu exam. Kita tak perlu nak terlalu menghafal. Sebab apa? Sebab lagu tu kadang main dalam otak. Macam tu. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya, saya nak tanya macam mana cikgu untuk balancekan antara tanggungjawab cikgu sebagai guru cemerlang kod akademik dengan usaha cikgu untuk menghasilkan inovasi dalam pengajaran. Macam mana cikgu untuk balancekan dua benda utama tu? Sebab cikgu pun ada peranan sebagai seorang guru dan ada juga peranan sebagai guru STEM, kena bawa student keluar join itu ini. Jadi boleh cikgu kongsikan macam mana cikgu bahagikan benda tu secara orang cakap memang the best lah macam tu. Cikgu optimizekan. Okey. Cara nak bagikan masa je lah. Maksudnya kan. Okey. Bagi cikgu tak boleh bagikan masa. Betul. Bahagi masa, contohnya bahagi masa dengan betul tak? Cikgu tukar soalan tu. Cikgu untuk bahagian masa cikgu tak boleh. Tak dapat bahagikan masa dengan baik. Mengakulah kat sini. Apa yang cikgu boleh buat adalah korbankan masa.
Okey, apa maksud bahagian masa? Bahagian masa maksudnya okey, kita ada time ni, kita ada di sekolah mengajar. Okey. Time ni kita ada untuk buat projek tu. Belah malam kita ada bersama keluarga. Kan? Cuti hujung minggu kita bersama keluarga. Jadi semua tu sebenarnya bahasa tepat bagi seorang pendidik, dia bukan bagi masa, dia korbankan masa. Nak bagi masa memang tak boleh. Okey? Contohnya kan, cikgu mengajar di sekolah asrama. Okay, semua duduk asrama. Okey? Jadi untuk menghasilkan inovasi, dia berbeza. Kan? Sekolah asrama, sekolah harian, sekolah rendah, sekolah menengah, dia masing-masing ada cabaran dia. Okey, cabaran di sekolah asrama, kalau kita nak buat inovasi tu, okey, kalau inovasi tu berkaitan tentang cikgu sendiri, tak ada masalah. Okey, cikgu boleh buat di rumah. Okey, tapi bila kita bimbing murid tu, kita mesti ada dengan mereka. Tambah-tambah dengan isu sekarang ni kan, student tak boleh kena tinggal. Betul? Kita tak boleh, okey, masa ni contohnya pukul 8 malam sampai pukul 9 kamu buat. Duduk kat bilik ni buat. Tak boleh. Kita mesti duduk dengan dia. Itu syarat dia. Okey. Sekolah asrama lah, bagi sekolah asrama. Jadi itu melibatkan pengorbanan masa. Kita kena korbankan masa kita. Sebab kalau cikgu cakap itu adalah imbang masa, tak seimbang lah. Sepatutnya waktu pukul 8, 9 malam cikgu berada di rumah kan. Itu maksudnya masa yang diimbang. Tapi kita korbankan masa. Okey. Korban masa bermaksud kat sini masa yang sepatutnya kita buat normal, kita korbankan pada inovasi tu. Okey, macam cikgu cakap tadi kan, di sekolah harian. Kalau di sekolah harian, inovasi tu dari segi bahan, mereka senang nak dapat. Okey, tapi kalau di sekolah asrama, 100% bergantung pada cikgu. Dia mana boleh pergi keluar beli barang tu. Jadi cikgu yang kena uruskan 100% bahan dia. Okey, sama juga macam sekolah rendah dengan sekolah menengah. Antara sekolah menengah dengan sekolah rendah, murid ni konteks murid. Mana susah nak buat inovasi? Agak. Dari segi penyediaan bahan, menengah dengan rendah. Menengah. Yamin. Rendah. Rendah kan? Jadi kepada guru yang sekolah rendah, yang buat inovasi, cikgu sangat respect. Cikgu sekolah menengah tak susah sangat. Tapi kalau cikgu sekolah rendah, dia buat inovasi tu, lajilah. Okey, sebab kalau sekolah menengah ni idea tu kita boleh kongsi-kongsi idea kan. Sekolah menengah dah matang. Tapi kalau sekolah menengah, kawan cikgu sekolah rendah kan, memang kebanyakannya kalau inovasi murid, cikgu yang kena fikir kan. Tapi cikgu tu cuma dia akan bagi guide lah macam mana nak bentang, macam mana nak dia kena present kat murid tu. Tapi idea tu semua daripada sekolah rendah. Okey, balik pada soalan tadi, imbangkan masa. Okey, itulah setiap apa yang kalau kita tengok kan, guru-guru yang cemerlang, guru-guru yang dapat anugerah, itu yang dia lakukan. Dia akan berkorban. Kalau dia kata dia pandai imbangkan masa, cikgu rasa mustahil. Okey, lagi-lagi yang berkeluarga lah. Kan? Yang berkeluarga, dia ada anak, dia ada isteri, dia ada ibu ayah masih hidup. Semua itu berkenaan tentang korbankan masa. Okey. Itu sahaja. Okey. Alhamdulillah, saya betul-betul kagum lah dengan macam mana cara cikgu korbankan masa. Betul juga cakap cikgu. Bagi saya terms imbangkan masa tu tak boleh diguna pakai, tapi benda tu perlu ditukar kepada berkorban masa. Sebab apa? Sebab saya percaya sebagai seorang guru, lagi guru macam cikgu ni,
yang terlibat dalam STEM, program inovasi dan sebagainya, bukan setakat masa yang perlu dikorbankan. Tenaga, kadang kos dan sebagainya. Jadi kita nampaklah besarnya pengorbanan seorang guru. Okay. Seterusnya, saya nak tanya cikgu. Ya. Apakah cabaran yang terbesar cikgu hadapi dalam melaksanakan pendekatan inovatif dekat sekolah, dan apakah langkah untuk cikgu atasi cabaran-cabaran yang ada? Okey, tentang cabaran. Cabaran ada banyak lah. Okey. Tapi cikgu ni lain daripada cikgu yang lain. Kenapa? Okey. Sebab cabaran masa cikgu cakap loh, cikgu sebenarnya tak nak cakap. Tapi soalan ini berkaitan tentang diri cikgu. Cabaran yang paling tinggi lah adalah dari segi, kalau masa tu cikgu rasa tak ada masalah lagi. Okey. Antara cabaran masa, tentang murid-murid, kan kita nak cari murid-murid yang berkualiti untuk inovasi tu. Tapi yang paling cabaran cikgu paling inilah adalah kesihatan. Okey, kesihatan. Mungkin Alia tak tahu kot. Cikgu adalah seorang pengidap sakit buah pinggang stage 5 yang sekarang menjalani rawatan dialisis. Okey. Cikgu dialisis seminggu 3 kali. Okey, walaupun cikgu dialisis hari Selasa, Khamis dan Sabtu. Hari Selasa start lepas subuh sampai pukul 11. Pukul 11 ke sekolah lah, macam biasa. Okey, itu cabaran dia. Dari segi kesihatan lah.